Wrestler Malaysia kita akan berlawan dengan budak Bukit Timah. Korang jangan lepaskan peluang. Show ni datang sekali je. Bukan selalu dapat tengok wrestling dekat Malaysia ni. Nak tahu kat mana? Jom sembang kat dalam. So 25 Oktober ini, korang jangan lepaskan peluang untuk melihat Pro Wrestling Promotion Malaysia Apex Reality Check punya PLE. Hari tu Slamfest. Sambutan dia sangat-sangat luar biasa. So kali ni yang mana-mana tak dapat join Slamfest hari tu, inilah masanya, inilah waktunya untuk join Pro Wrestling Malaysia. Ni 25 Oktober. Dekat mana tu? Puchong. Mana-mana budak-budak Klang Valley kasih datang dekat je. Ni masa aku tengah buat video ni, hari ni 14 hari bulan last diorang punya early bird. Kalau tak korang dapat harga biasa. Hari ni last tau. Cepat beli. Nak beli dekat mana? Aku dah tag Apex Wrestling dekat situ, ada link. Korang pergi tekan dekat situ, beli tiket. Sekarang ni dah nak habis dah ni, early bird last 14 hari bulan 10 ni. So korang semua jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Wrestler-wrestler Malaysia kita ni lawan bukan dengan calang-calang orang, semua daripada antarabangsa. Wow, hari tu pun Apex Wrestling dah masuk dekat WWE ID punya promo. Wah, lain macam Malaysia ni. Ini tadi harga tiket dia lah. Ni aku lupa nak bagi tahu, ni tengah early bird. So sampai 14 hari bulan ni. Dekat tiket to you boleh. Kalau nak lagi senang, pergi je dekat link Apex Wrestling. Aku ada letakkan kat bawah ni. So ni dia punya tempat duduk standard dan juga right side dengan MNG. Kau tengok. Jangan lepaskan peluang. Memang best gila. Aku dah pergi hari tu Slamfest. Yang ini pun korang kena pergi. Bang, apa je match, siapa je yang ada dekat reality check Apex Wrestling ni? Ni nak tunjuk. First kita ada Crystal Open Challenge. Dia ni Filipina punya wrestler. Dia buat open challenge. Siapakah yang akan datang? Adakah Mamiria Ripley ataupun Liv Morgan? Lepas tu kita ada The Alpha Nazri, wrestler Malaysia kita, wrestler muda kita ni, akan berlawan dengan wrestler daripada Japan, Kojiro. Ini pun lain macam. Badan dia besar amat Kojiro ni. Aku nak cakap Krojuro pula. Itu Demon Slayer. Lepas tu kita ada match Apex Wrestling Championship match, Dream Killer Azroy versus Ho Ho Han Lun. So si Ho Ho Lun ni wrestler daripada Hong Kong. Dia ni pun badan ni elastik macam Nathan Fraser juga. Memang best match ni. And then the main event, Danny Limelight versus The Sloop Shaukat untuk ROW Championship ataupun Raw Reality of Wrestling. Korang nak tahu tak, Reality of Wrestling ni owner dia Booker T. So si Danny ni budak-budak Booker T. Dan Shaukat pun sebenarnya dia join je ROW ni. Adakah ROW Raw Championship ni akan Shaukat merampasnya? Sama-sama nantikan. Siapa yang nak beli, nak dapat rasa pengalaman tengok pro wrestling dekat Malaysia, korang kena pergi reality check. Harga early bird ni dah nak habis ni. Dapatkan sekarang ni. Pergi tekan link dekat Apex Wrestling. Jom kita ramai-ramai memeriahkan lagi Apex Wrestling punya PL.